Hati-hati kalau ada mana-mana ejen produk pelaburan yang ajar tuan-puan untuk beli ataupun melabur dalam produk pelaburan mereka menggunakan 100% duit gaji daripada tuan-puan walaupun produk tersebut adalah produk emas sekalipun. Ia bukan tentang mana-mana syarikat tetapi tentang prinsip. Sepatutnya pelaburan ini tuan-puan hanya perlu gunakan duit lebihan iaitu bila dah ada dana kecemasan 3 bulan pendapatan. Lebih itu, baru melabur dan simpanan ini, tuan-puan tak perlu simpan 100% daripada gaji, apatah lagi melabur. Sebagai contohnya, simpanan tuan-puan minimum 10% nak dialihkan kepada emas daripada gaji. Banyak sedikit pun 30% ataupun maksimum 50%. Kalau ejen tersebut ajar tuan-puan untuk tukarkan 100% daripada gaji beli emas, kemudian gunakan emas itu untuk pajak dan dengan duit pinjaman tu baru guna untuk belanja keperluan tuan-puan, berpotensi besar ejen tersebut hanya fikir poket mereka dan fikir keuntungan mereka sahaja. Bagi tuan-puan yang berminat untuk adakan simpanan emas berserta ilmu, tuan-puan boleh rujuk di video saya ataupun tuan-puan boleh klik link di profil untuk saya bantu sebaiknya.